Bismillahirrahmanirrahim. Auntie Mariana has a garden in front of her house. Yesterday, she decided to use 32,850 milliliters of water to water her plants of orchid, lavender and daisies in the ratios of X, 4 and 2. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, kita ada total semua sekali adalah 32,850 milliliters. Okay, kita ada orchid, lavender and daisies. Okay, so dalam solution awak boleh tulis dulu setiap satu ni, okay, in the ratio of X, 4 and 2. So awak boleh tulis orchids, lavender and daisies and then ratio-nya adalah X, 4 and 2. Okay. Alright, and then if she watered the lavender with 14,600. So di bawah lavender ni nilai sebenarnya adalah 14,600. Okay. Find the amount of water received for daisies. So ni daisies, so kita nak cari nilai yang ni. Okay. Okay, sebelum tu 4 nak pergi ke 14,600 ni kita nak buat macam mana? Kita cuba bahagi dulu 14,600 ni divided by 4. So you tekan kalkulator dapatlah 3650. So means that 4 nak pergi ke 14,600 ni kita perlu darabkan dengan 3650. Okay, so kalau tekan kalkulator 4 times yang ni akan dapat semula 14,600. Okay. Okay, sekarang dalam soalan ni kata find the amount of water received for daisies. So bermaksud untuk di bawah daisies ni kita nak cari nilai yang sebenar. Okay. Okay, so macam mana cara dia? Okay, kita tahu tadi kita perlu darab 4 nak ke 14,600. Kita perlu darabkan dengan 3650. So means that yang ni pun perlu darabkan dengan nilai yang sama. Okay, 2 times 3650. So kita akan dapat nilai daisies ni 2 times 3650. Tekan kalkulator dapatlah 7,300. So ini adalah jawapan untuk yang daisy. Okay. Okay. And then soalan seterusnya tanya and the value of X. Okay, kita nak cari nilai X. Okay, X tu bermaksud kita nak cari nilai yang ni. Okay, so macam nak cari nilai X ni? Okay, kita perlu tahu dulu apakah nilai sebenar, okay, di bawah orchid ni. Okay, so macam mana caranya? Okay, untuk dapatkan nilai X kita perlu tahu dulu nilai yang sebenar di bawah orchid ni. Okay, sebelum tu untuk yang orchid, macam mana cara nak dapat adalah total semua sekali, tolak dengan lavender, tolak dengan daisies. Okay, so total semua sekali adalah 32,850 minus dengan lavender tadi adalah 14,600 minus dengan daisy, daisy tadi adalah 7,300. Okay. Okay, so kita tolak, tekan kalkulator, so dapatlah nilai untuk orchid adalah 10,950. So kita masukkan di bawah ni. Okay. Okay, so tadi kalau kita perhatikan satu-satu, setiap ni 4 nak pergi ke sini, kita darabkan dengan 3650. Yang ni pun sama, kena darabkan dengan 3650. So means that X ni pun nak dapat yang 10,950 pun perlu darab dengan 3650. Okay. So macam mana kita buat? Yang X ni kita darabkan dengan 3650 di bawah orchid ni. Okay, di bawah orchid. So dia akan equals to 10,950. Kita nak X. Okay, soalan nak X. So, hubungan dengan 3650 ni adalah darab. So, kita move to right hand side akan jadi bahagi. Okay, lepas tu you tekan je kalkulator. So, dapatlah X equals to 3. Okay, so means that nisbah yang asal ni, nilai X ni adalah 3. Okay.